Satu je aku harap pada kau As, dengan apa yang dah berlaku, kau nampak sisi aku macam mana. Terpulang pada kau nak menilai, tapi bagi aku, niat aku satu je As. Daripada awal aku cakap, kehadiran aku dalam kehidupan korang sebenarnya nak menedarkan Diana, okay? Mungkin cara aku salah, mungkin cara aku silap, mungkin kau tak boleh terima apa yang aku buat pada kau daripada Diana. Tapi bila kau nampak, bila kau buang kemarahan kau, kau fikir secara waras, kau pandang kebaikan, sebenarnya jodoh kau dengan Diana dah sampai. Kau boleh cakap dengan aku, kau kata tak boleh terima dia. Aku tak percaya. Kan? Dengan apa yang berlaku sekarang ni, aku yakin satu masa nanti kau akan bersama dengan Diana. Aku percaya dengan apa aku rasa. Dan kau tolong buang ego kau. Kau tolong maafkan Diana. Aku tahu kau tengah marah. Kau tak boleh terima apa yang Diana buat pada kau selama setahun ni kau menunggu dia. Tapi aku mengharaplah kau, sejak aku minta kau unblock Diana hari tu kan, aku serahkan pada Diana sebab aku tak boleh terima. Aku memang tak boleh kan? Aku memang tak boleh nak terima perempuan yang macam tu. Walaupun sebagai kawan, walaupun aku dah maafkan dia, tapi sikap dia, attitude dia, habit dia tu membuat aku akan jadi sakit. Walaupun aku dah maafkan dia, tu aku lepaskan dia. Tapi jujur aku cakap, ini video yang aku buat khas untuk kau, yang aku akan simpan, yang aku akan upload dekat media sosial. Sebenarnya video ni panjang tau Aku terpaksa bercakap untuk diri aku, bukan untuk kepuasan aku tapi aku ni bukan milik aku. Aku ni bukan milik diri aku seorang. Aku ada anak, aku ada mak, aku ada adik-adik aku, yang menyebabkan diorang sangat mengambil berat tentang aku, dan kadang-kadang diorang mental dengan keadaan aku. Tapi aku tak salahkan orang, aku salahkan diri aku sebab keadaan yang memaksa aku jadi macam ni. Okay, aku nak pendekkan cerita, tak nak panjang-panjangkan cerita. Kalau kau nak terima, kau terima. Kalau kau tak nak terima, terpulang pada kau. Kau anggaplah apa yang aku dah bagi tahu pada kau tentang Diana itu satu ujian bagi kau untuk terima Diana supaya dia jadi lebih baik. Okay, aku percaya Diana dah berubah. Dengan apa yang dah berlaku, rentetan-rentetan sejak kau berhubung dengan Diana, kau kantoi dengan aku hari tu, dan benda tu jadi titik permulaan. Sebenarnya itulah titik permulaan untuk kau dengan Diana. Walaupun kau sakit hati dengan dia, kau marah dia banyak, so on dengan ramai jantan-jantan kat luar sana, itu pengalaman. Bagi aku itu ujian Diana yang kau kena terima. Kau buka hati kau. Kalau kau seorang yang ikhlas sayangkan Diana, sebab kau dah jumpa ni kau dah jumpa wali. Aku ni sayang macam mana pun tak jumpa lagi wali dia. Yang dapat jumpa anak dia. Tapi tak apa, itu rezeki kau. Yang aku nampak, yang kau kena buang, orang kata, ego kau sebagai seorang lelaki. Kau terimalah Diana tu dengan hati yang ikhlas, sebab Diana tu seorang yang baik kan. Kau tolonglah aku kau tolong aku buat video ni untuk kau cari jalan untuk kau buang ego kau, buang kemarahan kau pada Diana, untuk kau terima balik dia. Aku hari-hari doa aku tak tahu cari jalan mana untuk kau kembali pada Diana, untuk apa ni, untuk aku ni dapat buat sesuatu untuk kau kembali pada Diana. Dan alhamdulillah, dengan bantuan adik aku, mungkin aku ni terpaksa ikut cakap adik aku. Sebenarnya aku tak nak tuntut apa yang aku dah bagi, cuma adik aku ni degil, dia mental bila mana aku bagi duit kat orang macam tu je. So aku dah bincang dengan adik aku, stopkan provokasi ni, stop untuk berhubung dengan Diana. Aku dah tak nak
dia kacau Diana ataupun dia kacau kau lagi, sebab aku nak hidup dengan tenang dan aku tak nak ambil tahu hal-hal yang mungkin bukan hal aku, yang ada kepentingan. Walaupun anak dia minta bantuan pada aku rasa aku dah boleh angkat kaki sebab Diana dah ada kau.